In fact, I'm having a motion and salary cut of the Minister of Higher Education also. But When are you doing it? they'll be next week. They'll be next week. Okay, and I will ask who is going to push it? Yeah. Simon. Okay, Simon will talk to you now. Okay, sir. Dah bercakap dalam bahasa actually hari ini kami daripada berbagai kumpulan mahasiswa datang ke Parlimen adalah untuk berjumpa dengan ahli-ahli Parlimen. So kali ini kami juga akan mengadakan satu perbincangan dengan ahli Parlimen Parti Perbankan sekejap nanti lah. So hari ini kami datang hari ini untuk mendapatkan bantuan daripada ahli Parlimen untuk menyuarakan kes isu Lee Song Yong ini dalam Parlimen, dan juga tengok ada apa-apa yang boleh action yang boleh diambil oleh ahli Parlimen untuk membantu dalam isu mahasiswa ini. So secara ringkas, maybe saya boleh dapatkan Lee Song Yong sendiri untuk memberikan sedikit perkembangan untuk kes ini. Okay, Song Yong. Okay, selamat pagi dan selamat sejahtera kepada hadirin yang sekalian. Pada semalam, lalu saya terima daripada catatan daripada pihak universiti, catatan mesyuarat pada proceeding tersebutlah. Dan kami telah mendapati bahawa pada catatan tersebut yang kami terima memang telah diringkaskan dan tidak yang serupa dengan kami yang catatkan, dan catatan ini telah ditangguh 3 kali sebelum minggu lepas yang dijanjikan akan diberi kepada kami lah. Dan kami rasa kami akan buat satu aduan kepada pihak universiti tentang catatan yang tidak lengkap lah. Okey, dan seterusnya kami akan buatkan satu surat rayuan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dalam kes saya, dan saya juga berunding dengan pegawai saya. Kami juga mungkin akan buat judicial review, iaitu membawa kes ini ke mahkamah jugalah untuk diperiksa semula lah dalam mahkamah. Ini yang seterusnya kami akan buat lah. Dan pada hari ini saya juga minta bantuan daripada ahli Parlimen juga supaya dapat membangkitkan kes ini supaya dibincang dalam Dewan Raya lah, tentang kes yang tidak adil kepada saya lah. Ya, terima kasih. Saya bagi wakil Presiden Solidariti Mahasiswa Malaysia untuk saya Syekh Umar Ali. Pengerusi Solidariti Mahasiswa Malaysia. Berkaitan isu Lee Song Yong ini, di peringkat Solidariti Mahasiswa Malaysia melihat ini salah satu daripada kebincangan yang berlaku di Malaysia, penindasan terhadap mahasiswa. Selepas kita menyaksikan pada pilihan raya kampus yang lalu, banyak utusan diberikan kepada mahasiswa. Belum selesai isu-isu tersebut habis, sudah timbul satu lagi isu yang membabitkan ketidakadilan terhadap mahasiswa. Lee Song Yong ini dituduh kerana tidak memberi kerjasama kepada pegawai keselamatan, sedangkan bila dia di spot check di pegawai keselamatan, kemudian dia berasa sanksi kerana didatangi 3 orang daripada yang dinyatakan sebagai pegawai keselamatan, tapi dia tidak memakai pakaian pegawai keselamatan. Jadi atas keraguan itu, Lee Song Yong dia seolah-olah dia ragu-ragu untuk memberi kerjasama, tapi akhirnya Lee Song Yong ini telah dipanggil dan dikenakan tindakan gantung semester kerana atas tuduhan tidak memberi kerjasama kepada pegawai keselamatan. Sedangkan cara di spot check itu pun sangat meragukan. So atas perkara ini, Lee Song Yong diberikan dia digantung 1 semester, sedangkan gantung semester ini adalah
kalau tengok dalam ranking Akta Universiti, College Universiti, dia merupakan step yang kelima, step yang keempat daripada 5 step. Yang terakhir dia akan dibuang universiti. Jadi atas kes tidak hanya suspek tidak memberi kerjasama kepada pegawai keselamatan, dia sudah dijatuhkan hukuman yang keempat daripada 5 hukuman. Jadi kita rasa perkara ini sangat tidak adil lah. Seolah-olah satu orang yang ditahan polis, dia berasa ragu-ragu dengan tindakan yang dibuat oleh polis, kemudian dia diberi penjara 10-15 tahun. Ini adalah satu benda tidak logik dan di luar daripada akal. Jadi perkara ini berlaku, itu seolah-olah perkara yang sama berlaku kepada Lee Seong Yeong. Jadi kita berharap sangat supaya kes ini diberi perhatian, dan kita sangat meminta supaya pihak yang sewajarnya menggugurkan semula hukuman ini dan diganti dengan apapun hukuman lain yang dirasakan lebih baik berbanding dengan isu hukuman yang berat seperti ini. Kita sudah pun pergi ke tempat-tempat seperti Suhakam dan sebagainya untuk diketengahkan, dan insyaAllah pada Isnin yang akan datang ini kita sudah buat satu temujanji dengan NC UPM sendiri di peringkat Persatuan Mahasiswa yang berdaftar. Kita akan bertemu dengan NC UPM, tetapi sampai sekarang kita masih belum mendapat jawapan lagi terhadap surat tersebut. Jadi kita sedang tunggu keputusan, dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan mahasiswa akan bersama-sama dengan Lee Seong Yeong untuk mengetengahkan perkara ini sekali lagi kepada Kementerian Pengajian Tinggi, Tok Pa. Dan kita harap sangat supaya Tok Pa bertemu dengan mahasiswa, mengambil kira soal yang dibawa oleh mahasiswa ini, kerana kita lihat pada kes-kes yang lepas pun kita gagal bertemu dengan Tok Pa. Jadi untuk kes pada kali ini kita harap sangat supaya Tok Pa memberikan concern terhadap isu penindasan terhadap mahasiswa ini.